So, macam mana nak edit dengan lebih cepat? Day 20 cakap depan kamera. Okay, nombor 1 ialah flow lah. Okay, apa tu flow? Flow dia ialah hook, content dengan CTA. Okay, korang dah tahu flow ni, korang boleh edit dengan lebih cepat. Okay, sebab korang dah tahu apa dia hook, apa dia content dengan apa dia CTA. Okay, usually hook satu, content ialah contoh orang pun bagi sekurang-kurangnya 3 tips atau 2. And then last CTA. CTA lah macam follow, klik link, macam tu. Nombor 2 ialah kalau korang punya video panjang, maksud macam ada 5 minit punya video. So 5 minit punya video korang boleh belah dengan banyak. Okay, kita panggil repurpose lah. Okay, so bila repurpose video, korang boleh sekali buat 5 atau 6 video sekali. Okay, so macam mana nak buat repurpose ialah korang kena pandai tangkap dia punya tips atau point yang bermakna. Okay, so I bagi contoh macam mana korang boleh tangkap dia ialah podcast punya video. So dalam podcast macam ni ialah contoh masa dia orang buat lawak atau dia bagi konten yang menarik, macam boleh membantu orang punya, atau dia bagi isi kandungan yang relatable kepada para audience lah. Okay, so itulah yang korang boleh extract daripada video yang panjang. So sekali korang boleh buat banyak lah video. So itulah makna repurpose. So korang tak perlu takut tak cukup video untuk post hari-hari. So itulah 2 cara yang I buat lah selalu untuk saya punya content creation journey. Saya punya sharing sampai sini lah. So saya kita jumpa esok.